Hari ni aku datang sebagai VIP dan juga media untuk Retro Havoc 2020. Ini kereta pergi konsert IFTIM another level babe. Gila kau lah Toyota. Dalam semua kereta yang mewah, kereta retro kat sini yang paling aku minat ni dia. Kereta Ustazah ada dekat sini. Aku tak bohong, korang tengok ni. Ada Brembo, tengok berapa jari lepas. Satu jari pun tak lepas babe. Signal fiber, okey, dekat dalam Recaro. Meter beradik. Itu dia. Menyala bosku. Belakang tu dia ada Palestine, ada Retro Havoc punya stiker. Belakang dia pun syadu babe. Sekarang aku nak buka dalam dia, kita tengok apa yang ada. Okey, depan seat Recaro. Ada sunroof Sunroof dekat belakang. Dekat depan pun ada. Masyuk ada ni. Sampai 2 sunroof ni. Kereta lama ni satu benda aku suka. Korang tengok dalam dia. Walaupun tak kisahlah enjin besar ke enjin kecil, tapi clean. Memang clean gila owner ni buat. Ini yang jahat ni, daripada jauh terpacak babe. Apa step 2 step kot. Kereta lama benda ni best. Nampak? Koito kaca. Sajalah nak tunjuk sikit. Ada Han dekat sini. Ni apa maksud dia? GPKF 80. Ini dia punya nama kelab reunion Ustazah ke? Dalam aku teruja kereta Ustazah kat belakang ni, ada lagi satu yang aku teruja. Kau tengok tak? Ada fake taxi pula dah. Geng-geng answer ni memang lain macam betul lah aku tengok. Sekarang ni, apa pendapat korang yang ada Answer, ada Avanza? Korang nak tak buat macam ni? Komen. Mamai.